guys, ini part 3 kisah Kak Emilia, listener TTYL yang share cerita yang mak dia pakai susuk tu. Yang miss part 1 dan part 2 tu confirm lah korang wajib dulu tengok. Yang lepas tu kalau tak macam mana korang nak catch up. Dan jangan risau. TTYL dah mudahkan kerja listener. Kita dah compile semua dalam satu episod. Korang klik sahaja dekat sini. Atas tu kena jadi bijak sikit. Jom kita recap sikit cerita mak Kak Emilia ni. Cerita dia pelik. Mak dia sebenarnya dah kena sampai cancer stage 4. Tapi boleh jalan, boleh bergerak macam orang sihat, orang biasa. Tapi bila datang gangguan tu, orang-orang doktor, nurses dekat palliative care tu memang tak mampu nak layan mak Kak Emilia ni. Dari asar sampai ke subuh, mak dia akan mula cakap sorang-sorang, minta makan macam-macam. Aku seram betul lah. Kenapa belakang tu gelap ni? So macam-macam lah. Kak Emilia ni sebenarnya dia dah usahakan, dah ikhtiar dah. Baca dekat Google, orang kata Google Scholar, jumpa perawat, jumpa ustaz tu, jumpa ustaz ni. Sampailah suatu hari tu ada seorang ustaz tu, dia buka hijab Kak Emilia untuk bagi Kak Emilia tengok sendiri rupa benda yang berdamping dengan mak dia tu. I takut nak cerita. So korang kena tengok sendiri. Part tu. Lama-lama keadaan mak dia semakin tak terkawal sampai cuba nak cederakan family Kak Emilia sendiri. So nak ke tak nak, Kak Emilia terpaksa lah libatkan polis, panggil polis sebab keadaan dia, mak dia ni semakin mengganas. So nak tahu kesudahan dia apa? Selamat menonton sambungannya. So polis pun masuk dalam rumah. Bila dia masuk dalam rumah, bila saya buka pintu, dia terus mengejutkan saya. Buka pun, sayang juga kan kau kat aku. Dia dah macam nak maki hamun. Lepas tu tiba-tiba polis tu, Assalamualaikum makcik. Ya, Waalaikumsalam. Dia terus jadi macam watak lain. Waalaikumsalam. Kenapa datang tak bagi tahu? Anak ni halah kunci dekat pintu. Dia memang penuh dengan drama. Iblis setan ni. Yelah, dia penuh drama. Dia nak macam wujudkan suasana orang akan burukkan saya. Betul macam lah. Orang akan cakap tapi nak jadikan rezeki, polis tu memang tengah dengar aku tu rajang pintu ni nanti terus dia macam gitu kan. Bukannya maksud dia hormat kepada pasukan beruniform bukan. Lepas tu bila dia masuk hospital balik ni, hospital lain pula hantar kan, dia lain zone, lain hospital, tak boleh lah pergi hospital yang dia rawat tadi. So bila pergi hospital, saya telah digelakkan oleh doktor-doktor. Kenapa? Doktor cakap, kenapa you ni? Mak you sihat, bacaan darah elok, kencing manis tak ada. Sihat. Ni dia punya. Kejap Kak, ini yang mak sihat ni, berapa tempoh masa setelah diagnose kanser tahap 4 tu? Yang dia sepatutnya pergi tu mengikut ramalan doktor Disember. Dapat kesan September, Oktober. Sepatutnya dia pergi Disember, Januari. Okey. Tetapi masa tu April. Selepas dia dah ini selepas insiden bedridden. Dia dah turun bawah. Dia dah di take over. Diagnose bedridden semua. Ni semua datang, tiba-tiba bacaan darah semua okey. Okey. Kanser tu macam dah tak ada lah. Kanser tu dia tak check sebab kanser tu hanya laporan saya. Laporan yang saya bawa tapi dari darah-darah semua dah tak ada lah. Ya, semua okey, semua okey. Lepas tu dia cakap, kenapa you claim mak you agresif ni? Apa-apa semua tak betul. Kan nak tahu saksinya ada tadi pegawai polis tadi apa semua. Dia cakap ke sebenarnya you yang tak larat nak jaga, you nak hantar dekat sini. Doktor, boleh tak dalam hidup ni kita tolong percaya dari aspek yang berbeza orang, yang mana dia datang tu nampak sihat tapi sebenarnya dia tak sihat. Lepas tu doktor tu dia saling tengok. Boleh tak macam tu doktor? Kita hantar psychiatrist lah. Kes macam ni dia cakap kat kawan dia. Hantar psychiatrist. Hantar psychiatrist. Apa kata doktor sebenarnya berfikir solution. Sekarang ni masalah dah ada depan mata. Kenapa doktor nak salahkan saya? Kan awak bawa laporan daripada hospital terdahulu. Jadi kenapa dia tak merujuk kepada laporan tu? Sebab masa tu sangat ramai orang sakit. Lepas tu lagi satu, sebab dia check yang asas-asas ni tak ada apa. Dan mak pula masa tu baik. Makcik dia watak baik. Ya, dia dah jadi watak baik. Sebenarnya benda tu dah kontrol dia dah sepenuhnya. Dia bukan lagi berlakon lah. Berlakon. Iblis kan bermuka-muka. Bermuka-muka. Dia boleh sihat. Okey. Body dia. Okey, dia macam ni. Saya tanya soalan tu pada ustaz yang merawat. Ustaz bagi tahu soalan pun. Ustaz bagi tahu di alam jin ni mereka juga ada specialist.
Bapak sebab itu kita tidak boleh. Spesialis apa kah? Tak, mereka Penyakit juga ada kaedah rawatan mereka sendiri di alam mereka. Sebab itu kita manusia tidak boleh berdamping dengan mereka. Betul. Tidak boleh kita memakai mereka. Tidak akan boleh wujud dua roh dalam satu jasad. Tidak akan boleh. So dia macam mana? Macam kita, Maksudnya dia menjaga pula kita ni sebagai manusia. Sedangkan kita ni selayaknya ikhtiar dengan cara alam manusia. Bukan ikhtiar dengan cara jin. adakah bermaksud macam satu tubuh ni, kita manusia ni ada orang tengah cuba merawat kan? Tapi sebenarnya benda tu menyakitkan jin tu. Lepas tu di alam jin tu pula ada dia punya doktor sebelah sana yang tolong rawat pula. So dia macam tak boleh settle. Macam tu? Dia bukan soal tak boleh settle. Dia soalnya adalah di sebelah sana sentiasa boleh settle. Sentiasa boleh settle sebab dia sedang nak menyesatkan orang yang memakai ni. I rasa I understand. Because kita kan manusia kan. Kaedah di dunia jin lain. It's not bagi antibiotik, bagi morfin, bukan. Dia ada ilmu-ilmu dia. So tujuan jin syaitan ni kan untuk menyesatkan manusia. Jadi bila dia sembuhkan kita dengan cara tu, kita punya pengharapan bukan pada Allah, pada tu. Faham tak? So itu yang dia nak, sampai kita meminta dekat jin syaitan ni. Macam nampaknya lepas makan ni kanser tahap 4 pun boleh sihat. Betul. Dia nak macam tu. Dia nak kita anak Adam ni mati dalam saat yang kita tak percaya Allah, kita percaya, kita tunduk pada jin syaitan ni. Dia bukannya kita ada doktor, dia ada rock tot macam tu lah. Tak jadi. Macam yang tu. Pening lah aku Zul. Sorry yang Bukan dia. Zul ni yang membandingkan saya. Bukan awak. Doktor kalau terbalik jadi rock tot ke? Bila kau kena explain joke kau, it's not funny anymore. Still orang gelak what? Still orang gelak. Okay. Jadi Orang gelakkan kau. Jadi itu yang terjadi. Kiranya bila dah sampai tu psikiatris pula. Psikiatris contact saya. Masa tu mak ni tak boleh warded sebab dia cakap tak ada sakit. So psikiatris call dalam pukul 6 petang macam tu. Dia cakap sebenarnya macam ni, dia ni dirawat di bawah kanser semua-semua. Jadi saya tak boleh bagi ubat apa. Jadi puan kena bawa balik. Lepas tu puan kena tengok lah macam mana semua. Kata saya cakap macam mana saya malam ni kalau dia agresif lagi, apakah solution yang saya boleh ada sebagai seorang orang kata perempuan, sebagai seorang orang kata yang menjaga dia. Saya cakap macam tu. Lepas tu tak tahu macam mana saya contact kawan saya tadi. Saya cakap macam mana ni nak buat ni, sebab dia dah macam ni. Kawan yang mengkaji tu lah. Macam ni malam ni juga kita pergi IKN. Masa tu pergilah. So masa dalam perjalanan tu dia sangat marah. Dia sangat marahkan saya. Awak dia ni memang tak suka KN tu Dia tak suka saya. Dia tak suka dibawa ke rawatan. Dia tak suka dibawa ke rawatan sebab dia sangat yakin dia sihat. Dia sihat dan percayalah kepada dia. Macam tu kan. Lepas tu bila dah sampai kat IKN ni dalam pukul 9 lebih malam pergi. So sama juga doktor ni, dia macam merasa macam apa sakit dia ni puan, nak jadi cerita. Saya duduk berbual dengan doktor ni. Masa tu tak ramai pesakit. Menjelang 12:30 malam. Tiba-tiba tengah dekat ni such a setup timing dia. Tak, dia memang timing dia tu memang kata kan. Lepas tu ni arwah mak ni bercakap seorang. Tiba-tiba doktor cakap, dia bercakap dengan siapa Doktor cakap macam tu. Lepas kan doktor tengok jam, dah dekat pukul 12 ni. Cakap macam tu kan. Itulah yang saya hadap doktor. Okey Kak, saya ada soalan kan. Yang waktu dia bercakap ni selalu sempat tak tangkap apa poin perbualan dia tu? Perbualan dia tu lebih kepada bahasa lama. Macam lebih pada orang tu lah. Kalau macam dulu kan, kau ingat lagi. Tapi cakap temeluh. Dia campur cakap temeluh. Dia campur cakap yang saya pun tak tahu bahasa lah tak tahu apa lah. Saya nak rakam, saya takut masuk dalam rakaman. Faham. Saya faham ketakutan akak tu. Sebab saya akan fikir benda yang sama juga. Akak tak pernah terfikir nak install CCTV ke? Nanti nampak kakak ni tak nak tengok. Saya tak nak tengok. Sedangkan Ustaz pernah cadangkan. Bagilah dekat kawan yang analyse tu. Dia pun tak nak juga kan. Lepas Ustaz pernah cadangkan. Dia cakap kalau sekiranya kan puan nak pergi ke mana-mana ke apa semua ke, letaklah CCTV. Dia cakap nanti boleh tengok kat telefon. Saya tak berani Ustaz. Nanti dia akan muncul.
Ya, dia akan muncul dan saya akan ketakutan. Dan saya tidak mahu perasaan itu. Saya cakap macam tu kan. Sebab akak menjaga dia. Nak menghadap hari-hari kan. Nak menghadap hari-hari tak tahu sampai bila kan. Okey, terus doktor tengok dah 12. Seterusnya masa tu rupa-rupanya doktor tengok tu cakap macam ni awak hadap ya. Lepas kan dia hello, dia panggil doktor lelaki lagi seorang. Lepas kan dia tanya sister pernah ke hadap macam ni? Pernah, cakap macam tu. Sebenarnya dia kanser kan, tapi dia bercakap dengan siapa? Lepas tu kan cubalah doktor test, saya tak berani. Doktor cakap macam tu. Lepas tu dia tanya sister, pernah ke you hadap pesakit macam ni? Pernah. Jadi apa yang kita buat? Kita bagi dia ubat tidur ya ke? Tak apalah, macam ni lah puan. Saya percayalah dengan cerita puan. Tak sangka waktu macam ni dia berbual seorang. Kami tahanlah dia 2 hari untuk puan rehat. Jadinya tetapi dia cakap kita akan cuba bagi ubat tidur ke, nak tingkatkan dos morfin ke apa semua tu. Nanti kita akan konsult pakar lah apa semua. Cuma dia ni kena bagi ubat tidur lebih, kata dia mengganggu orang kat ward. Tu doktor tu tekan apa semua. Okey, bagi dia sekarang ubat dan apa-apa semua. Masa tu kita boleh balik lah dalam pukul 1 masa tu. Lepas tu jumpa ada seorang doktor lelaki ni yang bagi pendapat dia. Dia cakap, puan, saya ada pendapat saya lah bila puan hadap macam ni. Dia cakap macam tu kan. Apa dia doktor? Saya doktor perubatan moden, tetapi yang saya nampak puan perlu ikhtiar alternatif. Sebab saya tengok sekarang ni dia sepertinya ada perkara lain. Saya tidak boleh sebutkan dengan lebih lanjut kerana saya adalah doktor untuk perawatan moden. Sebab saya tidak mahu kenyataan saya ini nanti disalaherti oleh puan sebagai orang yang menjaga, dan saya tidak mahu nanti puan claim pula saya doktor yang cakap begitu. Dia medical practitioner. Dia medical practitioner. Cuma untuk puan punya kehidupan yang seterusnya, puan memang kena cari alternatif. Sebenarnya masa tu saya dah 4 ke 5 dah perawat, tapi saya tak ceritalah dekat rawatan moden kan. Sebab tapi saya tahan lah. Betul, saya cakap terima kasihlah doktor atas pendapat doktor ni kan. Saya rasa macam lega dengan kejadian malam ni. Sebenarnya saya ni dari hospital lain tadi, tapi saya telah ditertawakan kerana keadaan mak saya ni sihat apa semua kan, boleh bergerak, berjalan semua. Tetapi realitinya saya hadap ini tengah malam. Saya cakap macam tu kan. Sebab dia boleh berjalan. Jadi dia pernah jadi macam hantu ngesot, tiba-tiba mengebang tengah-tengah malam. Suster ngesot. Dia pernah macam ngesot, nak makanan. Kenapa tak sedia makanan? Sambil tu dia jalan. Lepas tu cakap, ya Allah mak, pukul 1 pagi tak ada makanan. Mak bangun, kenapa mak macam ni? Cakap mak pakailah kaki tu mak. Masa tu kan masa tu dia menuju ke bilik. Masa tu saya tak terfikir nak tutup pintu bilik ke apa ke kan, nak tidur sekejap ke apa. Sebab saya fikir macam mak saya ni dia tidak mengganggu sangat, tetapi dia lebih ke arah macam tu. So bila dia dah start ganggu-ganggu dari segi dia jalan macam tu kan, dari segi mengebang, saya potong rambut dia. Saya potong. Solution dia very macam instant. Rambut kau berbang, kita potong rambut kau. Potong. So esoknya potong rambut kena marah. Dia cakap macam ni, dah tak cantik lah mak sekarang. Dia cakap macam tu, bila potong rambut ni tak cantik. Perempuan ni kena rambut panjang. Dia cakap macam tu, kenapa potong? Mak untuk tujuan kebersihan. Mak sebenarnya menggigil juga sebab suara dia ni macam berubah-ubah. Kejap kan macam suara merayu, kejap macam suara dia, kejap macam suara kasar kan. Jadi macam ya Allah, selalu in character betul lah cakap kan. Okay, Lepas tu nak jadikan cerita, guide berbangsa Cina dekat apartmen tu nampak hantu dia. Nampak. Dan masa saya parking, rupanya dia boleh nampak. Lepas tu saya pergi ke parking, jadi uncle ni bagi tahu, saya nak bagi tahu you lah, sebenarnya mak you tu bukan sakit biasa. Dia sakit hantu. Yelah, random people pun dah nampak kan. Lepas tu saya cakap, ya ke uncle? Macam mana uncle boleh nampak? Saya sudah nampak banyak kali, tapi saya tidak boleh bagi tahu dia siapa. Tapi bila awak bawa dia naik kereta, saya nampak. Oh ya ke uncle? Maksud uncle sebenarnya dia sudah mahu dijemput Tuhan, tetapi hantu itu halang. Macam tu kan. Hantu itu halang. Saya cakap, ya ke uncle? Uncle tu ada ilmu. Ya, lepas tu cakap, ya ke uncle? Jadi apa yang saya perlu buat ya? You kena cari orang, pawang atau bomoh. Mau dia pergi jumpa Tuhan itu tenang. Sebenarnya dia sudah sampai masa, tetapi dia tidak boleh pergi. Ya Allah, saya cakap kan. Yelah, sebab penderitaan akak ni patut berakhir Disember. Sekarang ni dah April.
Masa tu dah April dah. Lepas tu nak cerita entah macam mana dia semakin mengganas. Bila dia semakin mengganas, saya pun random je call ambulance private untuk saya minta tolong dekat IKN juga. Sebab saya tak ada tempat. Betul. Saya nak bercerita, nak apa, takkan saya nak cerita kat jiran. Saya akan menakutkan orang. Betul. Kan saya akan macam dilihat, gila ke dia ni kan, ke dia ni mengigau tengah malam. Jadi so saya pun kumpul semua nombor-nombor telefon ambulans, termasuklah dekat IKN ke, dekat ni ke kan, dekat media ke mana-mana untuk saya call. Nak jadikan cerita, salah satu syarikat ambulans saya call ni yang akhirnya membantu. Saya telefon dia masa tu 12:30 malam, sebab dia climax dia memang waktu yang macam tu. Lepas tu saya telefon dia. Okey, sebelum yang saya telefon tu, saya telah mengalami mimpi yang layak menerima sebagai pewaris. Dia ni juga mendapat mimpi adik-beradik dia. Adik-beradik dia yang sulung, adik-beradik dia yang sulung dah meninggal. So yang mendapat mimpi tu adalah yang tengah dan yang bongsu. Dan yang itu yang dia minta saya hantar untuk bawa ke rumah. Tapi bawa ke rumah mereka lah. Tapi tidak, saya mendapat mimpi masa tu. Sebenarnya saya dah kunci pintu dah. Saya dah start kunci pintu lah bila dia dah mengganggu macam tu. So tiba-tiba dia ada sebelah saya. Saya terjaga dalam pukul 2 lebih masa tu. Saya terjaga dalam keadaan saya mimpi tu. Dalam keadaan saya duduk dalam keadaan tunduk. Benda tu bercakap. Dia hitam sepenuhnya. Dia cakap, engkau kena menerima aku. Dia cakap macam tu. Memang jahat gila. Engkau kena menerima aku. Kalau tak hidup, engkau akan susah nanti. Tapi lembaga hitam. Saya tunduk macam tu. Dekat lantai. Lepas tu kasi cakap, tidak, keimanan aku hanya pada Allah, la ilaha illallah. Aku tidak akan percaya pada makhluk. Engkau akan sengsara nanti. Engkau mesti menerima. Dia cakap tu, tidak. So saya terjaga dengan kalimah la ilaha illallah. So la ilaha illallah dalam tidur, la ilaha illallah tu saya terus macam terjaga. Ya Allah, pukul berapa ni? Tiba-tiba dia tersenyum kat sebelah. Dia tersenyum kat sebelah. Tak lena ke tidur? Astaghfirullahalazim, mak, macam mana mak masuk dalam bilik saya? Salah ke kalau mak nak tidur sebelah anak? Mak tak salah mak, tapi ustaz cakap mak tak boleh tidur dengan saya. Potong baru seram. Aku tak boleh doh. Akak ni dalam mimpi dia pun dia macam boleh. Tak nak. Aku tak nak menerimamu. Dia macam dalam mimpi pun dia macam dia macam lepas tu saya tanya ustaz, alhamdulillah, macam mana saya boleh selamat dan saya boleh membaca la ilaha illallah? Itu adalah jawapan kepada roh puan, kerana puan dengan tekadnya tidak mahu menerima di waktu yang sedar. Dan juga amalan tu puan buat, maksudnya zikir, mengaji, solat tak tinggal, dan itu yang membantu roh puan. Sebenarnya itu roh puan yang berkomunikasi. Lepas tu saya pun cakap, mak tak boleh ni apa semua. Lepas tu dia cakap, tak kira mak nak tidur juga kat sini. Baiklah mak, saya nak mengaji. Terus dia bangun. Dan dia belah. Terus dia belah. Saya pun tutup pintu. Lepas tu dia ganggu lagi. So saya buka pintu, mak, tolong beritahu hantu mak jangan ganggu saya. Saya sangat penat. Lepas tu saya tutup pintu. Dia betul di saat itu dia betul-betul dah give up. Saya tak jadi tak macam boleh. Aku tak boleh mak. Bagi tahu hantu mak tu. Saya nak tidur. Tolong bagi tahu dia. Dia dah savage level lain. Sebab macam I cannot take it anymore. Saya dah sampai tahap macam aku tak nak. Kenapa kau paksa kan dalam kau benda macam tu. Adik-beradik dia pun mimpi benda sama. Rupa-rupanya 3 minggu lepas tu saya dapat panggilan telefon dari adik dia yang bongsu. Dia cakap macam yang ustazah tadi dekat. Dia cakap macam ni nak cerita dekat awak, tapi tak tahu lah percaya ke tak apa dia. Dia cakap kau mimpi ni, dia cakap berada kat satu tempat, kat situ semua orang-orang yang dia tak kenal, dan tiba-tiba ada satu orang ni nak serahkan dia buku. Tetapi dia cakap dia tak terima buku tu. Lepas tu yang peliknya, kau terjaga dengan kalimah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama mimpi kita pukul berapa? Saya cakap gitu. Dalam pukul 2 lebih. Sama. Saya cakap macam tu. Dia tengah nak turunkan dekat kita. Saya cakap makcik teruskan amalan, saya akan teruskan. Kita kena lawan benda ni. Kita memang tak nak. Lah, dia cakap macam tu. Ya ke ya? Lepas tu saya pun menganalisa dengan adik-beradik dia yang lain, yang mana kenapa nama kau tak disebut Kenapa dia pilih-pilih? Kenapa dia pilih-pilih? Oh, rupa-rupanya Saka ni dia nakkan sulung, tengah, bongsu. Dan kalau macam saya, macam orang tu 2 adik-beradik ke, semua kiranya sulung bongsu lah. So saya tunggal, semua tu saya. Maksudnya
Dah tak ada kan? nak turun. Dah tak ada nak turun lah. Maksudnya dia ada pewarisan yang macam tu. Untuk ilmu dia tu tadi kan. Dia nakkan pewarisan macam tu lah untuk kemudahan kepada konon dia nak mati. Itu yang kita, kepercayaan kita. Anak sambut. Kalau ada beradik 4 orang, sulung dengan bongsu, tengah tak wujud lah. Tengah tu saya tak tahu dia decide macam mana. Kau nak suruh tanya dia soalan teknikal pula. Ni dunia jin tau. Dia kalau lagi ni usually dia akan pergi kat perempuan lah. Biasanya I don't know why lah. For some reason dia selalu turun kat perempuan lah. Patutlah adik-beradik perempuan saja yang dia ni. Jadi selepas tu apa jadi? Jadi lepas tu bila saya call ambulance tu, dan ambulance tu pun saya cakap tolonglah, saya macam perlukan sangat ni, boleh tak you bawa ni kan my mom ni kat AKN. I sanggup bayar berapa? Sebab saya dah 12.30 malam, tentu rate dia double atau triple. Tolonglah macam ni puan, bertenang. Saya cuba telefon AKN kalau dia boleh terima. Dia mesti boleh terima punya sebab kan, sebab saya dah ke arah ke arah dah macam desperate macam tu, sebab dia dah mula macam membaling barang. Tadi dia setakat agresif kat kita, ni dah baling dah semua. Dia dah baling barang, dia dah apa-apa. Dia baling-baling tu sambil dia jerit-jerit apa? Sambil dia jerit-jerit, kau ni memang tak nak menerima aku, bodoh. Dia dah mula, dia dah memang tak nak terima dia. Kita dah memang tak nak. Okey Kak, waktu dia mengamuk ni semua, adakah pendarahan dia tu dah berhenti? Tak ada. Kan dia dah sihat. Dah memang completely sihat lah. Darah dah tak keluar, yang keluarnya najis. Lepas tu lagi satu, kalau orang yang kanser usus ni, dia tak boleh makan sayuran hijau, green leafy vegetables. Dia tak boleh, takut tersumbat. Tapi mak nak. Dan elok keluar, tak ada apa. So darah pun dah tak ada. Dia rasa dia sembuh, tapi sebenarnya dia dah nak pergi dan dia nak turunkan. Yalah sebenarnya yang ni pula tak nak terima. Yang saya tak nak terima, itu yang dia delay, dia dah sampai mengamuk. So saya minta tolong, pasal sabar puan. Lepas tu dia linkkan saya dengan IKN pun tak terima kes yang macam tu. Dia tak ada macam ni semua. Lepas tu saya pun cakap, macam mana saya nak buat? Boleh tak cik je tolong saya? Hantarlah pergi mana-mana. Boleh tak cik tolong saya? Cik ada tak yang macam inject boleh terus tidur? Pasal cakap kan, saya ada semua tu. Tetapi jika tiada pengesahan dari pakar, kita tak boleh buat begitu. Betul. Sebab kita tak boleh jawab jika dia tidur selama-lamanya. Jika dia tidur selama-lamanya, macam mana kita nak jawab nanti? Sedangkan kita tak tahu condition dia macam mana. Faham. Lepas tu kan saya cakap kat dia, cik sekarang ni saya tak tahulah saya nak bercerita dengan siapa. Saya cakap macam tu sebab gangguan dah sangat teruk. Dia dah memang mengganggu kami. Dia dah baling-baling barang. Macam ni lah. Nak tak dengar saya cerita? Dia cakap macam tu. Ni tadi yang pemandu ambulans ni. Cerita ni plot twist dia. Baca tu. Tak, ini yang driver ambulans ni. Nak tak saya ceritakan satu perkara tentang alam ini? Sebenarnya ada satu lagi benda yang kita tidak nampak. Dan siapa sebenarnya ambulans tu cakap kat Kak? Tapi saya legit je, sebab ambulans ni dia jumpa macam orang. Rupa-rupanya mereka adalah pengamal perubatan Islam juga, disebabkan kerjaya dia. Sebab kadang-kadang sebab dia bawa orang macam mana masa tu kita orang berbual 2 jam. Lah sudah. Dalam pada bodoh mak kat luar tu buat 2 jam. Dia dah berhenti nanti dulu. Lepas tu lepas tu kira kan aku tak terkejut dengar cerita-cerita ni, tak asing untuk aku. Saya ni lah pengalaman pertama kan. Betul. No lah, pasal ambulans ni. Okay, teruskan. Apa dia cakap? Lepas tu dia pun cakap, sebenarnya sekarang ni boleh tak tengok ibu puan, adakah dia tidur lena ataupun dia sedang membaling barang. Saya tak berani tengok. Tengoklah, dia cakap, saya pun tengok. Dia tidur lah. Sebenarnya dia tahu saya siapa. La ilaha illallah, siapa ni saya tengah bercakap ni? Sebenarnya dengan izin Allah saya boleh menolong. Dan untuk pengetahuan puan, benda itu sedang memerhati puan. La ilaha illallah. Sekarang kecil. Saya cakap, saya tak boleh buat macam tu, segan. Lepas tu cik datang sekarang, cik tolonglah cik. Lepas tu dia dah tidur dah cik. Jadi sekarang ni macam mana? Macam ni lah, esok boleh tak ambilkan rakaman video 1 bilik? Saya tak berani, nanti saya nampak. Bukan, sebab saya akan bawa kes ni kepada sifu saya. Sebab saya rasa dia memakai ni. Sebab itu dia jadi macam ni. Dan puan pun tak terima. Saya memang tak nak. Saya cakap macam tu kan. Jadi sekarang ni dia sebenarnya saya dapat rasakan yang
ibu puan ni dia sudah nak pergi. Tinggi namun rohnya tertahan kerana amalan yang orang kata amalan yang salah ini. Tak apalah, saya akan cuba bantu apa yang saya boleh bantu. Masa tu lah dia cakap, lepas tu dia kan dah habis shift 12:30 malam. Lepas tu pukul 1 pagi dia contact lagi guna nombor dia. Dia cakap ni nombor telefon saya, save nombor ni, esok pagi saya akan ni semula untuk dia bawa ke sifu dia lah. Lepas tu esoknya saya pun ambil gambar semua-semua. Lepas tu kita orang video call lah. Kita orang video call kan, WhatsApp call tu. Lepas tu kan dia pun tunjuk kat sifu dia. Terus arwah mak ni dia macam orang kata meminta ampun. Tolonglah, janganlah apa-apakan saya. Minta ampun kat akak Tak, minta ampun dekat dalam video call tu. Akak video call dengan video call kan dia tu sekali. Akak video call sifu tu kan. Sifu tu perawat ambulans tu dengan saya. So kita orang 4 orang lah group call. Lepas tu yang ni boleh tak tunjukkan yang tu sebenarnya dia duduk di kawasan hutan. Sifu tu ni saya pun berdebar juga, tapi saya dah tak ada pilihan. Betul, kan. Saya cuma berserah je sebab saya tak naklah berubat dengan bawah muhak atau pawang. Betul. Sebab kalau kita berubat dengan bawah muhak atau pawang, dia akan bagi jin dia sikit pada kita. Saya tak nak benda tu. Dia macam exchange pula kan. Itu yang saya tahulah berdasarkan perawat Islam ni. Lepas kan dia pun tunjuk dia cakap macam tu. Ada tu dekat dagu dia. Dagu? Dekat dagu dia. Aku dah ketakutan ni. Tak ada apa. Aku hanya takut pada Allah. Okay. Masa ni 8 pagi. Masa ni 8 pagi. Kejadian ni 8 pagi. Dia bukan malam tu. Sebab malam tu saya tak terima. Sebab saya tak berani. Takut saya record karang kan. Lepas tu dia pun bagi tahu saya, puan, sebenarnya yang berbual tu adalah benda tu. Mereka berbual dan berkomunikasi bersama-sama. Dan benda ni sebenarnya purbakala. Makhluk zaman purba dahulu, dia cakap macam tu. Dan ilmu ni dituntut ketika dia zaman sebelum dia kahwin lagi, ketika dia keluar dari kampung. So macam perawat tu boleh trace history benda tu. Terus terus tinggi ilmu dia. Masa tu dia cakap, masa tu sifu tu paksalah, macam mana nak buang ke tak nak ni? Saya nak buang, jangan berpura-pura dengan saya. Saya tahu tak nak buang. Kalau tak nak buang, panggil lah siapa pun, memang kita takkan buang. Nak kata seksa macam dia macam brainwash arwah mak ni lah. Macam mana tak, saya nak buang. Lepas tu kan dia pun yang perawat ni pun cakap macam mana. Lepas tu kasi cakap boleh tak. Masa tu dia tidak yakin sangat dengan ilmu dia. Saya rasa dia macam cakap boleh tak nanti perawat ni datang. Masa tu saya dah fikir dah, dia kena bawa perawat tu ke rumah saya. Dia tak boleh dia mak siapa? Tu yang ambulans tadi. Orang ambulans tu kena bawa sifu dia ke rumah saya. Kena direct. Dia tak boleh saya bawa mak saya ke sifu tu sebab dia akan tinggalkan makhluk tu. Maksudnya dia akan tinggalkan makhluk tu di apartmen. So dia je pergi. Dan selama ni rupanya itu yang dia buat. Maksudnya kalau saya pergi mana-mana pusat perubatan, makhluk tu tinggal. Sebab itu tak boleh trace dengan macam pengamal perubatan biasa ni. And then masa tu saya pun setuju untuk slow in. Saya pun dah decide macam ni lah, untuk kemudahan nak sewakan kereta lah, flight lah, apa semua lah. Lepas tu tak tahu macam mana tiba-tiba sampai. Sifu ni duduk mana? Sifu ni duduk dekat area dia macam hutan-hutan dekat area Terengganu sana. Okay. Memang bersatu dengan alam lah Sifu ni. Dia memang kiranya yang bawa ambulans ni, dia memang orang kata menuntut ilmu untuk dia orang kata bawa macam-macam orang kerja dia kan, apa semua. Masa tu saya baru tahu. Masa tu saya sampai interview kawan mak kat kampung nak trace balik yang bomoh yang tahun 60-an 50-an tu kan. Rupa-rupanya Allah hadirkan pertolongan, alhamdulillah. Maksudnya di saat macam masa tu saya dah decide dah untuk saya cuti tanpa gaji sebab dah nak masuk kerja kan. Lepas tu adik lelaki dia pun dah rasa macam boleh tak tunggu, dia nak bersara lagi setahun setengah macam tu kan, sebab nak rawat mak. Masa tu saya baca kat Google Scholar, ada yang extend sampai boleh pergi ke 5 ke 7 tahun untuk kanser usus. Tapi masa tu saya jadi stres. Itu orang yang buang, yang pakai stoma bag, bukan orang yang tak buat apa-apa. Itu yang saya jadi macam situ jadi give up balik. Dan masa tu lah kiranya pertolongan kan, pertolongan dari Allah tiba-tiba. Tetapi masa tu saya macam terfikir, sebabnya mesej saya ni tak dibalas oleh Sifu ni. Masa tu saya terfikir ke scammer, aku tak nak layan lah. Masa tu Julai
Masa tu Julai. Disember, Julai. Masa tu Julai. So saya lost contact sekejap. Saya pergi ikhtiar dengan beberapa perawat lain. Tetapi tetap juga tidak berjaya. Cuma keadaan mak masa tu dia dah semakin lemah. Tapi bila malam dia kuat. Tetapi nak jadikan cerita, dia terjatuh di tempat yang saya biasa mengaji. Terus dia dah tak boleh bangun. Jadi Allah menolong saya dengan keadaan begitu. Di saat saya nak menunggu sebenarnya perawat yang sebenarnya siapa kan. Masa tu. Sebab kalau dia selagi dia boleh berjalan lagi tu, dia akan rebel dengan agresif yang betul-betul kita pun tak boleh nak kawal kan. Lepas tu dia dah tak larat tu. Dan akhirnya perawat ni semua tak berjaya. Akhirnya di saat saya rasa macam pasrah je lah kot. Saya dah nak cari orang kan, untuk orang kata saya nak masuk kerja, nak jadikan cerita. Saya tergerak hati. Kenapa tak kontak semula yang bulan 7 hari tu? Betul ke dia scammer? Sebab masa tu saya rasa macam seolah-olah nak percaya dengan tidak yang doa saya tu Allah telah jawab sebenarnya. Yelah, dengan menghadirkan orang yang betul. Tapi orang tu tiba-tiba macam betul ke kan, tak ada macam lain pula, tak ada ni tu. Apa semua kan. Yelah, lagi satu, given your experience, dah banyak perawat you jumpa. Jadi saya jadi macam betul nak jadi cerita. Masa tu climaxnya saya pergi balik lah ke IKN. Saya pun snap gambar tu semua. Lepas tu saya terus call company dia. Sebab nombor dia semua saya dah buang. Sebab saya rasa macam scammer. Macam kenapa aku message kan, tanya kan, tak jawab. Lepas tu ni rupanya nature kerja dia. Kadang-kadang dia memang tak jawab message sebab sibuk kan, pesakit apa semua, macam outstation apa semua-semua kan. And then tak apalah, lepas tu dah settle tu, saya contact dia balik. Saya cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum cik. Saya panggil dia Tuan. Assalamualaikum Tuan, boleh tak saya nak slot in bila-bila masa seafood Tuan available. Lepas tu terus masa tu dia tanya, dia call, hello kak, saya ingat lagi dengan akak hari tu. Dia pun cerita lah reason dia. Itulah saya minta maaf sangat sebab saya ingat kan Tuan ni scammer, sorry. Saya macam betul-betul lah kan. Lepas tu dia cakap, tak, saya tak scammer, saya memang dah lama berniat untuk menolong Puan. Dia cakap macam tu. Habis mana awak menghilang berbulan-bulan je. Tapi kita lost contact. Tapi tak apalah, Puan boleh contact balik. Masa tu saya call, saya bercakap dengan bos dia. Sudahlah dah bos dia pula kan yang angkat telefon. Lepas tu saya pun cakap, sebenarnya saya nak cari Tuan ni Tuan J kan. Saya nak cari ni semua. Kenapa nak cari dia begini? Saya pernah membincangkan dengan Tuan J tentang rawatan mak masalah saya. Rawatan alternatif ni. Jadi boleh tak berikan telefon peribadi dia? Kalau macam tu boleh. Dia cakap macam tu. Tapi pastikan betul ya, sebab kita tak nak ganggu staff kita dengan perkara yang bukan boleh. Dan kalau bos nak datang rawat sekali pun boleh untuk melihat keadaan ni kan. Saya macam offer lah kan. Sebab lepas tu dia set masa. Rupa-rupanya dia tak guna C4 dia, tetapi dia yang merawat. Saya tak tahu macam mana dia boleh merawat. Mungkin berbulan-bulan tu dia pergi buru berbulan tu dia upgrade malam. Lepas tu dia suruh lah saya sediakan daun bidara kan, 7 helai. Lepas tu lada hitam 7 biji. Lepas tu lagi satu dia ada 3 barang. Barang-barang untuk perawatan. Lepas tu saya prepare semua. Lepas tu kan dia datang. Lepas tu malam tu mak saya ni dirawat. Masa tu mak saya terus macam jangan apakan saya ya. Masa malam tu benda tu menyorok di belakang saya. Masa tu perawat tu datang. Dia datang dengan kawan dia. Lepas kan dia pun panggil saya Puan. Masuk bilik lah dengan mak. Puan dapat rasa tak sebenarnya di mana benda tu? Sebenarnya saya dapat rasa tiba-tiba malam ni. Itulah sebab saya tak boleh trace. Dia cakap macam tu. Tuan, sebenarnya dia ada di belakang saya. Awak rasa tiba-tiba? Ya, saya rasa tiba-tiba gitu. Lepas tu kan sebenarnya dia ada di belakang saya. Maksudnya dia di mana-mana sekarang. Tak apa, keluar dulu, panggil kawan saya. Dia pun panggil kan kawan dia. Lepas tu tak tahu dia guna kaedah rawatan macam mana. Tiba-tiba dia ajak saya untuk mandikan mak sama-sama lah. Angkat ke bilik air. Masa tu saya dah ambil katil lain dah. Katil hospital. Sebab senang kan dia nak ni apa semua. Masa tu mandikan juga dia malam. Masa tu keadaan arwah ni dah memang lolai dah. Dah memang dah tak melawan dah. Ya Allah, dah tak melawan. Dia dah jadi macam apa kita panggil? Dia dah jadi macam sangat mereput. Dia dah jadi macam gitu dah. Tapi muka dia tu macam nampak macam nampak tua, macam nampak tidak nampak berseri yang ceria, tak ada. Macam diri dia yang sebenar lah yang sakit. Diri dia yang sebenar sebab dia sakit. Kalau tak orang saudara mara menziarah semua cakap sakit ke? Tengok muka dia elok je, berseri je, senyum kan, melawat orang, makan, siap boleh bergelak ketawa, berbual. So malam tu saya macam tengok, saya cakap kan, saya kat Tuan lain ni dia.
Saya tengah baca ni, teruskan. Saya teruskan je lah mandi. Lepas tu cakap, puan boleh tak ambil kesempatan ni bersihkan dia betul-betul. So saya pun ni kan apa semua bersih apa semua. So masa tu gosok semua. Masa tu saya settlekan semua. Masa tu 30 November, masa tu telah keluar macam-macam cairan. Masa tu tak bersihkan dia. Saya pun bersihkan semua. Lepas tu angkat dia ke atas katil. Masa tu 30 November. So selang masa sampai dalam jauh. Dah nak setahun. Ya, setahun lebih lah. Lepas tu kiranya jarak tu 3 hari macam tu. Esoknya dia terus jadi macam menangis, minta maaf dengan saya. Mak nak minta maaf atas salah dan silap mak. Dia cakap macam tu. Suara ni suara sebenar? Suara sebenar orang sakit dah. Okay. Mak nak minta maaf dengan awak apa semua. Masa tu saya dah masuk kerja. So saya nak panggil orang, dia tak bagi. Dia cakap jangan. Tinggalkan je mak dengan makanan semua. Mak boleh berdikari. Tak boleh mak. Saya kena ni juga. Awak pergi kerja. Awak jangan ni mak. Jadi masa tu saya berdoa kan pada Allah. Alhamdulillah doa tu makbul, yang mana saya nak mak saya ni meninggal dekat dia mengucap. Mak saya ni, saya berada di sisi mak saya dan saya sempat memohon maaf. Jadi saya doa itulah kan, sebab kita sebagai anak kita tak tahu apakah kesalahan kita. Kita tak nak kan hutang benda macam tu. So saya pun setiap hari saya akan macam, mak ni saya nak pergi kerja. Mak biasanya suruh saya pergi kerja. Jadi ni makanan mak reda tak saya pergi kerja? Mak reda. Jadi saya pun pergilah kerja kan. Saya pergi kerja tu dalam keadaan saya baca zikir yang ya barik tu, yang macam kita serahkan pada Allah. Rupanya memang kita tenang sampai kita balik kerja dan nak jadikan rezekinya. Pampers dia pun memang kering masa tu. Rupa-rupanya dia lebih banyak kepada zikir. Masa tu dia dah macam tahap yang dia dah mula semua. Dah keluar. Perawat ni bagi tahu, dia selawat kan, dia tanya arwah mak lah, dia tanya mana pergi nenek. Dia dah pergi. Baguslah, sekarang ni banyakkan selawat apa semua. So saya contact, saya message perawat tu. Saya cakap alhamdulillah, terima kasih. Dia cakap belailah, selagi masa yang ada ni semua-semua nak jadikan cerita. So dia pun macam biasa apa semua, dia hari-hari memang minta maaf dan nak jadikan cerita. Saya doa pada Allah macam ni juga. Saya doa, ya Allah, minta sangat-sangat 2 hari sebelum ibuku pergi, tolonglah hadirkan detik di dalam hati. Dan spesifik alhamdulillah spesifik 48 jam, sebab saya nak bersedia. Sebab kan doa kita kena spesifik. Nak jadikan rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Subhanallah, Allah bagi dalam pukul 10 pagi hari Jumaat. Saya terasa macam, ya Allah, kenapa sangat rindu pada mak ni. Ya Allah, so aku doa 48 jam. So kalau 48 jam Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu tapi aku tak tahu bila dia akan mati, bila dia akan meninggal kan. Lepas tu saya pun balik apa semua. Saya tu kerjakan mak saya. Saya tengok dia tengah zikir, dia tengah ni apa semua. Masa tu saya ajak solat, dia dah lupa. Saya ada juga tanya ustaz. Dia cakap biarlah, apa yang dia mampu buat je dia mampu, jangan dipaksa kan. Masa tu saya tetap, orang kata saya lap lah, mandi lap apa semua-semua. Nak jadikan ceritanya, asar hari Ahad, sebab dia meninggal Ahad malam Isnin. Asar hari Ahad, asar berkumandang, terus saya terdetik, ya Allah, sempat ke asar hari esok ibuku? Saya terdetik macam tu. Lepas tu kan saya terus macam tengok mak saya, dia dah mula macam tidur pukul 6.30 petang. Dia dah mula tidur 6.30 petang. Saya dah ajar dia mengucap, dah ajar dia 3 kul semualah kan. Lepas tu dia akan tidur. Biasanya pukul 10-11 malam tu dia akan minta air. Dia akan minta air. Lepas tu masa tu juga malam yang dia pergi tu, petang tu, saya tiba-tiba Allah hadirkan rasa saya berterus terang dengan mak saya. Saya cakap, mak, seandainya kita akan berpisah, saya cakap macam tu kan, mak, seandainya kita akan berpisah, yakinlah perpisahan ini hanya sementara. Dan Allah tu maha baik. Saya takkan lupakan mak sampai bila-bila. Setiap hari saya akan doakan mak. Dan insyaAllah semoga satu hari nanti kita akan berhimpun di syurga yang kekal abadi. Mak jangan sekali rasa takut. Saya mohon maaf dengan mak. Saya minta halal dunia akhirat semua. Lepas tu dia pun menangis. Mak pun minta maaf juga dengan awak. Mak tak ada salah dengan saya. Yang banyak salah saya. Saya cakap macam tu. Andai kata masanya tiba mak, yakinlah doa sampai walau di mana jua kita berada. Lepas tu kan dia pun terus macam angguk. Lepas tu saya pun tanya, mak sakit ke mak? Dia angguk sakit. Masa tu adalah saya bagilah morfin kan, ikut dos. Lepas tu saya selimutkan dia. Nak jadikan cerita, malam tu dalam pukul 8 malam dia dah tidur dah. Tiba-tiba anak perempuan saya kan, dia tegur. Dia cakap kan, ibu nampak tak? Dia cakap, Wan tidur macam baby ya, lena ya. Lepas tu yang saya ni pula, shh,
kita jangan ganggu dia pergi buat homework dalam bilik semua. Biarlah kan, Wan dah lama tak tidur macam ni. Nak jadikan cerita dalam pukul 9.45, pukul 10, saya pelik. Kenapa dia tak minta air? Saya jadi pelik. Saya pun pergi tengok dia. Saya tengok kan dia dah dalam keadaan sangat pucat. Dah keras. Lepas tu saya pun rasa macam orang kata dia dah sejuk. Saya pun terus macam ambil selimut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ibu telah pergi menemuimu. Tolonglah tolonglah terima segala amal dia semua. Masa tu saya pun terus peluk anak, menangis apa semua. And then saya pun cakap okay, kita tak boleh terus menangis. Ibu kena call 999. Lepas tu doktor datang, sahkan semua-semua. Lepas tu saya call lah orang apartmen apa semua. Masa tu saya takut juga. Saya takut macam ada benda-benda akan berlaku lagi kan. Tapi saya doa Allah tutup lah aib dia. Masa tu mudah sangat kan, mandi jenazah kat sini, so ke bumi di kampung. Lepas tu urusan pengemubian tu lancar lah. Urusan pengemubian Alhamdulillah lancar. Nak jadikan cerita, selepas asar dia meninggal tu, yang pencacak dengan kain kafan tu, ikat kain kafan tu hilang. Hilang pula. Kita kan pasang tanda kan, kayu. Lepas tu kita ikat dengan ikatan jenazah kafan tu. Kita ikat yang kat bahagian kepala tu hilang. Kira kecoh sekejap lah dekat group family. Di mana ni pergi? Saya terus diserang rasa ketakutan yang melampau. Astagfirullahalazim. Tak habis lagi kegangguan ni masa tu. Saya tak ikut pergi kubur masa tu. Kira dia orang pergi melawat semula lah. Masa tu pagi tu ke bumi kan. So lepas asar tu adalah macam saya mari pergi tengok. Lepas tu saya pun tak tahu nak buat apa. Saya message perawat tu semula. Saya pun cakap ambulans tu. Saya sebenarnya sekarang ni mengalami keadaan di mana saya sedang memikirkan yang bukan-bukan. Saya pun cerita dekat dia. Lepas tu dia bagi tahu. Dia cakap sekarang ni jangan fikir. Sekarang ni puan kena percaya yang alam kita ini ada makhluk yang lain. Tentang di mana, bagaimana, untuk apa tu puan jangan fikir. Dia cakap macam tu kan. Baiklah. Dia cakap ingat, Allah yang maha berkuasa dan Allah yang menguasai kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bila puan ada rasa takut, terus isi dengan ingatan hanya kepada Allah. Dia cakap macam tu. Itu sahaja. Nak jadi cerita, malam tu kan malam pertama kan, arwah ni dikebumikan. Saya didatangi mimpi oleh makhluk yang sama. Makhluk hitam tu dia macam pakai macam hood gitu, tak nampak muka. Dia bawa baby. Dia datang dekat saya. Masa tu saya cakap, pulanglah kau ke tempat asal kau, ke gunung ke hutan ke mana-mana. Keluarga aku memang tak nak kau. Pergilah selama-lamanya. Dia pun terus pergi. Alhamdulillah, saya bermonolog dalam mimpi tu. Esoknya saya terjaga azan subuh. Saya rasa mimpi tu betul. Dia kira makhluk tu tak ada berdialog, tak ada marah, tak ada apa. Tak ada, dia hanya bawa baby seorang. Dia hanya bawa baby, dia datang masih mencuba lah tu. Sebenarnya masih mencuba. Dan saya bersyukur sangat-sangat dan terus pergi. Alhamdulillah. Tapi dari segi macam akak cerita tadi macam okay, lepas dah meninggal, kayu cacak kepala tu hilang benda semua. Dan ikut nasihat perawat ambulans ni kata alam kita ni ada yang lain. Jangan takut kepada itu kan. Saya rasa nasihat tu sangat praktikal. Sebab kita ni selalu dimomokkan macam tu lah. Bila dah mati ni datang kacau, nampak ni benda semua ni semua kan. Sebab sometimes illusion ni semua adalah satu dari ketakutan kita, dan satu lagi memang dari jin dan syaitan yang cuba mengaburi mata kita supaya kita takut, supaya dia benda semua. Sedangkan urusan kita dengan urusan dia dah selesai kat alam ni. Yang alam seterusnya is not our urusan. So daripada cerita akak ni, saya rasa perawat ambulans ni dia sangat praktikal. Dan dia sangat macam dan dia yang akhirnya membantu kakak untuk menyelesaikan segala-galanya. Nasihat dia sangat praktikal dan sangat membantu sebenarnya. Kira macam you don't waste your time to dig deeper kan. Why yang benda semua. Sebab masa tu Zara Mara dah cakap mesti orang yang ambil amalan salah ni yang nak sambung. Jadi saya jadi macam sedikit rasa gusar dan takut. Normal lah, kita manusia kan. Tak habis-habis lagi ke bedapnya aku kan. Masa tu kita ada rasa macam tu. Dan Alhamdulillah kan Ustaz yang ambulans ni membantu. Alhamdulillah. Berat ni, banyak cerita ni. Akak ni cerita one of the most epic story pernah saya dengar. Betul tak? Cerita paling epic tak? Paling epic, tapi tu lah dia macam sebenarnya akak ni ada bakat storytelling sebenarnya. Akak ni epic tu sebenarnya. Ada twist and turn tu. Tapi sesuai lah, dia datang TTYL tu. Betul tu. Dia boleh menganjing kat jin ni. Betul. Dengan hantu pun dia boleh menganjing. Dengan doktor-doktor pun dia boleh sekolahkan
kan. Doktor pun minta cerita, okey akak apa masalahnya, macam mana kita nak selesaikan masalah ni, tapi kau doktor. Ya betul. Akak ni jadi psikiatris. Okey Kak, tapi kan soalan saya untuk sesi kali ni, sebab daripada sebenarnya tak perlu tunggu feedback pendengar, kita bertiga pun we are really engaged in that story. Really. And sepanjang cerita Kak, we learn a lot of things. Betul. Daripada you menjaga sampai dendam dengan, we learn, me myself personally pun belajar banyak. Walaupun saya ni dah dengar cerita hantu bomoh semua tak berapa banyak kali lah kan. But this one macam it gives me a new thing juga I belajar. So my question to you right now kan, macam you as someone yang dah go through banyak gila benda ni, dengan benda tak nampak ni, menjaga mak, orang sekeliling, pressure, dalam masa sama you bekerja, kan, adakah lepas dah melalui benda ni, you orang yang macam bila ada masalah sikit-sikit ni dah tak ada apa sangat? Itu saya Alhamdulillah saya dah jadi semakin tenang. Dan saya rasa macam ya Allah, sebenarnya dalam hidup ni package ujian kita berbeza, sebab kita ni adalah custom made. Custom made dan package ujian kita berbeza walaupun kita duduk dalam satu rumah yang sama. Itu yang saya belajar. Lepas tu saya belajar juga pasal kebergantungan hanya kepada Allah, dan itu memang betul. Dan Allah itu maha mendengar doa-doa kita, itu sangat betul. Saya jadi macam Allahu Akbar, harunya. Betul. Sebab kenapa saya tanya kan, sebab selalunya orang yang been through a lot ni, contoh one day ada benda fucked up jadi kat dia, benda ni bagi dia dah tak ada apa lah. Maksudnya benda ni still sakit, still susah, tapi the way dia menangani benda ni lebih tenang sebab dia dah gone through words so many. Betul. Benda macam tu. Dan juga untuk para pendengar, bukannya tadi Kak Emilia ada share dia mendapatkan bantuan daripada orang ambulan ni kan, perawat daripada ambulan ni, dalam di mana sebelum ni dia dah banyak ustaz, banyak perawat dia jumpa yang ni membantu. Kat sini kita nak beritahu yang membantu tu sebenarnya it's not like pertolongan tu datang sebab dia pun sendiri tidak putus asa. Dia buat apa amalan-amalan yang dia kena jaga mak dia, kesabaran dia, dan juga dia membaca apa yang diberi, benda semua. Dan dia first kali dia buat due diligence dia tak membabi buta. So betul. Dia ada search juga dari segi saintifik, semua dah macam-macam dia lalui. Dan Google sebenarnya Google Scholar. Dan ni yang dia minta macam contoh, sebab saya yakin tau nanti akan terima banyak gila DM, tolong share nombor perawat tu. Tapi orang tak tahu akak ni, tak kenal. Dia akan tanya TTKL, dia akan tanya aku, confirm aku yakin benda ni sebab aku dah encounter benda ni banyak kali. Di mana contoh cerita tu aku petik dari kawan aku macam cerita pasal orang rawat dia pun ramai bertahun-tahun orang DM, share lah benda tu. Okay, ni nak bagi tahu sebenarnya kuasa tu bukan di tangan orang tu. Dan sebenarnya Kak Emilia pun berjumpa dengan orang tu setelah dia lalui macam-macam. Setahun lebih. Setahun. So kita orang yang mendengar ni, kita tak boleh macam just simply orang ni boleh tolong aku. Sebab macam tadi dia cakap, ujian kita ni semua custom made. So untuk korang yang maybe ada masalah macam ni, korang kena ikhtiar, tapi jangan ambil cara mudah. Faham tak? Cuba dulu. Adakah kau semak balik dengar cerita-cerita ni, adakah kau dah buat semua benda yang macam Kak Emilia ni buat? You know, kadang-kadang korang mesti dah pernah dapat nasihat yang amal-amalan yang korang kena buat, tapi kau tak nak buat. Kau kena nak buat dulu. Kau nak suruh ustaz buat. Sebab dengan cara Kak Emilia ni, dia menghadap, okay, mak dia sakit masa tu dalam keadaan yang penuh najis semua. Kak Emilia ni hadap. Sebab aku dah dengar banyak cerita dah, macam bila ada mak macam ni tak nak jaga, bagi orang jaga. Macam ni. So cerita macam ni banyak. So kena check balik, adakah step tu betul sebelum kau jumpa jalan penyelesaian ni. Betul. Sebab saya respect gila Kak, akak boleh hadap benda ni. Benda ni bukan senang. Satu, dia bukan senang. Dia hanya bukan penyakit, bukan hanya mak yang sakit tua, bukan. Dia macam-macam benda yang kalau orang lain yang tak mampu Kak, memang boleh gila. Subhanallah. Akak macam sangat kuat. And baru bila akak cerita ni, daripada cara akak bercerita, cara akak hadap benda, baru saya faham kenapa benda ni berlaku dekat akak. Sebab akak mampu. Sebab memang Allah tahu akak mampu. And memang saya sangat respect sebab akak pun single mother. Akak tak ada support system. Tapi akak hadap semua ni sampai berjaya, sampai akak habiskan masa mak akak bersama-sama sampai at least korang reconnect lah towards the end kan. Betul. Alhamdulillah. Tanpa support system Kak, akak yang kuat. Saya sangat-sangat respect akak, dan saya akan mendoakan syurga lah untuk akak. Allah, terharunya saya dengar. Betul Kak. Akak first time tau saya rancak cakap macam ni. Subhanallah. Dia selalu macam okay, gas ni dah habis dah. Tak betul Kak. Sebab because kita sendiri pun we learn a lot from daripada cerita akak ni. And betul, pada cerita hari ni sebenarnya
akak tak ada sentuh langsung. Saya ni single mother, saya tak ada bantuan. Sebab kalau korang perhati cerita dia dari awal, dia tak ada sebut pun benda ni. Saya ni tak ada orang tolong apa semua. Apa yang dia sebut, Alhamdulillah, Allah datangkan pertolongan. You know, those kind of thing yang dia emphasize. So that's why dari awal kita cerita, kita tak meletakkan guest kita dekat on the pedestal. Kita tak macam, oh dia ni bagus kan benda, but at the end of the episode, ini yang kita dapat. Betul. Sebab sebenarnya adalah pemilihan kata-kata dalam cerita dia sendiri. Betul. Kita bukan bias akak ni datang bawa laksa, bukan? Tak. Bukan. Kita bukan bias gara-gara tu. Tidak. Tapi kita dengar cerita akak ni tadi. Aku tak sabar nak makan laksa sarang tu, favourite aku. Lepas ni kita makan. Akak macam boleh nampak future juga. Saya suka laksa sarang. Tak boleh. Tak boleh janji tak boleh. Tapi aku rasa Kak Emilia ni dia peka. Sebab tadi pun dia ada tanya aku, Nes suka dessert apa? Aku tahu lepas ni mesti kalau ada lagi dia nak bawa untuk aku. Mana tahu. Saya six sense Kak. Aku lah. Okay, jadi aku dah bagi aku punya take away. Sarah pun dah maybe sikit from Zul. Tadi I suka tu lah. Saya cerita-cerita mistik ni, to be honest kan, saya tak layan sangat. Sebab saya tak suka dengar. Sebab nanti saya membayang. Bila saya membayang, ada banyak benda yang saya tersekat nak buat. Contoh macam saya isap rokok kan. Nanti kejap lagi saya nak turun seorang macam, alamak. Tapi saya rasa akak memang someone who is really strong lah. Wanita besi. Saya adalah sedikit pengalaman dengan melihat macam mana orang menjaga orang-orang tua yang memang ada kira macam ada kecenderungan sebeginilah. Dan sesungguhnya memang tak senang lah, especially untuk akak seorang nak menjaga yelah anak-anak lagi dengan diri sendiri, kerja lagi. It's a kerja yang sangat-sangat berat. Dan saya dengan itu saya sendiri ada rasa hormat dengan akak lah. Sebab kekuatan ni bila orang kata banyak tengok daripada luar kan, kekuatan fizikal, tapi sebenarnya ini yang bukan saja untuk akak, tapi sebenarnya ini yang satu part yang saya cukup-cukup respect dengan orang perempuan. Orang perempuan ada kekuatan internal yang cukup-cukup kuat. Saya tak tahu datang dari mana. Tapi boleh bila menggoncang dunia tangan tu. Tangan dia. Sabar dulu. Nak goncang-goncang apa? Sabar. Tapi kekuatan dalaman internal untuk berjuang untuk orang yang kita kira sayang lah kan. Supaya kita boleh orang tu dapat pengakhiran yang baik. Semampu kita. Dan tapi yang paling utama sekali sebenarnya, sebab saya banyak buat storytelling kat sekolah semua kan. Akak punya storytelling memang TikTok agak. Kita macam boleh terdiam. Kita tiga-tiga macam terdiam. Lepas tu kita macam Saya nak bercelah nak masuk pun tak boleh. Sebab akak punya twist and turn tu pop-up. Lepas tu ada ni Seram. Kakak mana datang ni? Dia macam pelbagai emosi. Betul. Dan akak, function saya kat sini untuk cut jangan meleweh tau. Ada part saya tak boleh nak cut. Sebab benda ni penting. Sebab kita memang nak dengar. Dan engaging. Okay. Walaupun dia cakap, dia interject ni, benda ni penting. Betul. So benda ni penting. Saya tak boleh nak edit akak time recording, because benda tu saya nak dengar. So this is actually my first time. Sebab aku banyak orang yang volunteer nak bercerita, share. Dan aku juga pun banyak encounter pengalaman macam ni kan. Tapi this is the first time aku jumpa orang yang dia nak share cerita. Dia engaging. Dalam masa yang sama, dia tak try hard menyelitkan nasihat atau preachy atau try nak buat joke atau preachy, faham tak? Dan kalau akak ni betul-betul seram, aku pukul korang lepas habis episod ni tau. Tapi aku okey. Sebab cerita ni tak seseram yang memang aku akan takut gila. Sebab kakak ni dia macam, aku tak boleh bayangkan. Dia macam kelakar gila pun ada. Dia justified. Sebab kan kalau biasa kan Kak, orang yang macam contoh kan nak share tujuan pengajaran ni, saya skeptik sikit tau, to be honest. Saya ada skeptik bila orang kata pengajaran. Sebab selalunya bila dia dah datang, dia akan jadi preachy. Kita haruslah semua. Aku in fact kan, saya pernah sound macam, awak ni nak cakap apa sebenarnya kan? Macam awak ni rupanya dia nak bagi nasihat. Tapi faham tak? Contoh story kau dah lah tak solid. Kau kadang-kadang story kau tak jelas pun apa yang kau ada. Tiba kau nak berceramah. So I don't like that. Tapi macam yours comes very natural tau. Very natural. Memang ada point lah. Kumpul lagi cerita-cerita reality hidup akak. Boleh datang lagi dan bercerita. Sebab ni ada betul doh. Mak mertua, suami, ustaz misteri yang jatuh cinta dengan akak tu. Itu sebab yang ustaz tu aku nak dengar. Tapi pokok paling utama, saya mewakili TTYL podcast lah.
mengucapkan terima kasih banyak dekat akak. Sebab untuk saya sendiri, cerita-cerita peribadi lah yang berlaku pada keluarga ni bukan satu cerita yang mudah kita nak mudah untuk diceritakan kan. Tapi terima kasih banyak sebab berkongsi dengan kita orang. Dan juga bila macam aib-aib kan, kita risau aib, tapi when you conclude your story, memang it's full of lesson sebenarnya. Betul. Rather than kau membuka aib apa benda semua, it's full of lesson. Kenapa benda ni jadi, and semua cerita you justified. Kenapa oh, ilmu ni kenapa dia pakai. Sebab kakak ni banyak tanya. Because you ask a lot of questions. Google Scholar lagi. So yeah, you really, walaupun you sebagai guest cerita mistik, you memenuhi kriteria T2L lah. Kena ada otak. Subhanallah. Tak ada otak tak boleh. Ya Allah. Thank you so much kepada akak. Okay. Thank you so much. Yes. Dan kita mahu membaca juga komen-komen anda. Yes. Pandangan anda tentang benda ni dan apa yang anda belajar, maybe boleh anda share. Jadi tapi jangan komen minta nombor akak ni ke, minta nombor abang. Kita takkan bagi. Kita takkan bagi. Jadi jangan lupa untuk follow social media @TTYL Podcast. Dan saya Saranca. Saya I'm Nel. Dan saya Zul Zamir. Talk to you later. Ciao. Okay, terima kasih. Ya awesome doh.